kami bukanlah darah daging. Kerana camping yang dulunya bukanlah hobi menyatukan kami dalam satu keluarga. 1, 2, 3. Regent Garden Campus, RGC, nama keluarga kecil kami. Dia dapat rumah dia aku, tapi malam aku dia cabut ni tak kena gaya. Sama ada semua orang berbual dah. Nak pergi mana? Dia nak pergi mana? Camping. Nak camping. Okey gang, jumpa lagi episod yang terbaru. Ini kita nak pergi camping dekat Jalan Baik, Pumpkin Campsite. Nanti kan jumpa lagi. Okey, semua settle lah? Okey. Okey, jom gerak. Gambar tak ambil lagi? Okey, Assalamualaikum ni. So, kita nak pergi camping lagi hari ni. So, kita nak pergi ke Pumpkin Campsite dekat Canda Baik. So, kita dah on the way ni. So, kali ni aku camping dengan Regent Garden Campus. 8 keluarga akan camping ke sana 2 hari 1 malam. So, check it out. Tengok apa yang ada lagi. Alright, so jom enjoy the video. Alright, let's go. Sekarang kita dekat Petronas Gombak. Menunggu Haji. Menunggu Kopral. Kopral dan komando. Yang cakap boleh ligan tak dapat pun. Nama dia apa tu? Zack ke? Azek. Inilah dia pembawa RGC kita. So berapa orang ni bang? Ha? Kita berapa orang ni? Kita ini hari berapa? 8 family. 8 family. 8. Bagi sepatah 2 kata. Oh, teruk accident. Teruk. Cani-cani hari itu. Okay, jom. Kita berhenti makan juga sarapan. So sebab kita check in sekejap lagi dalam pukul 10 pagi yang tu lah. So awal lagi. So jom kita sarapan dulu lah. Ya, apa yang ada. Jom. Makan apa bang? Cik nak makan apa cik? Lemak. Kasih lemak. Okey, siap. Bot berdebu, jalan kita panjang. Radio lama main lagu kenangan. Aku unggun jadi teman malam. Kopi panas, cerita lama. Gelak kuat sampai lupa masa. Okay, sekarang kita Tapi kita ada dekat kedai makan. So kita check in pukul 10.30. Setengah kita check in. Tengok jam pukul berapa. Dah habis. dari siang sampai ke malam, tak pernah rasa sendiri. Oh, Regent Garden Campus, hati kita satu arah. Setia kawan sampai bila-bila, takkan hilang, Amai kata dia takkan laju. berubah. Angin malam bawa suara, nyanyi kuat tanpa rasa segan. Walau hidup penuh cabaran, kita tetap genggam harapan.
Boleh macam? Boleh lah. Macam mana? Takkan tak boleh. Boleh kot. Okey, okay. Kita dah sampai ke campsite. Jom kita tengok tapak dulu. Alright, ni tapak kita. Kita tapak bangkin. Saya ada siap ada plug point ya. Semua ada plug point lah. So kita orang ambil daripada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. So semua kita orang tapak lah. Okey, kita set up kemah dulu. Kita jumpa lagi. Baik, let's go. Okey, kita nak set up kemah. So jom. Aku dah unboxing kemah baru aku. Payung Camp Village L+. Jom. Let's go. It's that tall grass line, sun sinking like a lantern at the edge of time. You tossed me the stakes, said, baby, you hold tight. We laughed at the tangled canvas in the orange of the night. Set up the tent. Ni owner dia. Owner dia baru beli first time kat kemah. Mana bah? Apa? Mana? Oh, penat dah bos. So world comes crashing in, we'll be just fine inside this thing. Little house of cloth and scent, just you and me, setting up the tent. Okey, kita baru set up kemah. So ni kemah aku lah. Set up macam ni lah kat atas deck. Tak boleh nak pegging. So kita ikat je lah apa yang patut. So macam ni lah. Set up simple je kali ni. Jom kita tengok kemah orang lain juga. Kita buat 7 kemah. Seorang duduk chalet. So yang ni kemah madam. Tu besar tu. Buah hati tak? Wati. Dia ni first time tau. Tengok. Hai. Siap ada beli ni oh. Tapi memang berguna lah Regan ni. Berguna. Memang berguna. So kita jumpa je lagi lah. Beres. Kita pergi tempat lain dulu. See you. Yang ni Fitri punya. Hai. Fitri punya kemah sama macam aku. Macam. Okey. Okey eh. Tapak ni seronok. Nak tambah satu hari lagi. Kerja dah. Kerja dah. Saya kata kalau hujan kan, buka ni tutup. Budak-budak dengan main mandi sungai. Ni tapak P4 kali punya. Ni tapak Peja. Oh, siap hemok tu. Siap hemok tu. Jangan pergi gopok. Assalamualaikum. Hari Raya. Cantik ada buat. Ni tapak P1. P1 ni kecil sikit lah. P1 ni sesuai untuk M aku rasa. Apa tu? Tapak ni best sebab dia duduk. Tapi tu lah kecil sikit tapak dia. Dia sesuai untuk kemah size M sahaja. Saiz M saja. Okey guys, sungai dia. So dia ada jeram kat sini. Lepas tu dalam sikit lah. Bila camping dekat tempat yang ada sungai ni, memang puas nak mandi sungai kan. Tengok budak ni. Cuma tadi mandi sungai. Habis-habis. Alright, inilah sungai dia. Sungai dia macam jeram sikit lah. Ada batu-batu fall ni. Right. Lepas tu ada yang tempat yang cetek. Paling dalam pun paras lutut je. Alright. Kita baru lepas mandi. Kita kemah. Ni chalet. Okey, Abang Zat duduk sini. Right, kita buka dom.
Assalamualaikum. Untuk pengalaman saya setakat ni lah dekat Penking. Aku tengah buat vlog ni, kau kacau aku pula. Okay, so ni keadaan kat Pangkin lah sekarang. Sekarang ni dah pukul 1 lebih. So kat ni tengah rehat chill-chill baru lepas pasang kemah semua. Mandi sungai sekejap. Diorang ni baru nak mandi, aku dah mandi lah kan. Ni Saya Askar. nak mandi, saya panas ni pasal kemah tadi. Okay, check it out. Tak lagi dah. Jangan isi. Lah, dia tadi cakap. Kita nak dulu lah. Kita nak pergi cari makan tengah hari. Kafe boleh tutup pun lah. Hari ni makan apa? Nasi kelaikan. Ikan. Makan dekat Malu Kitchen. Makan ikan patin. Hello. Sebenarnya memang kami decide tak nak masak pun camping kali ni. Kami cuma nak habiskan masa untuk chill-chill dan healing je. Di bawah langit luas terbentang, Put berdebu jalan kita panjang, Raja lama main lagu kenangan, api unggun jadi teman malam. Dia kena main-main sikit. Apa? Ada malam buruh hantu. Kopi panas, cerita lama, Apa ni? telah kuat sampai lupa masa. Nak tengok kita ada satu keluarga cukup bermakna. Origen ada gambar. Jalan sama-sama. Dia bang. Dari siang sampai ke malam, tak pernah rasa sendiri. Origen ada gambar. Hati kita satu arah, setia kawan sampai bila-bila, takkan hilang, takkan berubah. Angin malam bawa suara, nyanyi buat. Malam tu kami just lepak ramai-ramai dan berkongsi cerita. Abang Z pula belanja view bunga api tadi. So memang ada vibe raya sikit lah. So macam ni lah kami malam. Kat sini pun rasanya sejuk juga malam. Jadi best lah lepak ramai-ramai macam ni kan. Okay, kita nak pergi cari sarapan pagi. Lempeng janda baiknya. Janda baiknya. Janda sebut slow sikit. Budak-budak lain semua tidur ni. So kita keluar dua je dengan matang ni. Check it out. Let's go. Sejuk lah dah. Wih, malah. Pening yo. Jadi udang tu benda tu. Apa ramai kat ni? Apa tu? Best lu. Bapak kali sama. Telur dengan paru. Ada yang kosong telur. Ya, telur saja. Saya minum panas lah. Minum panas.
Kita try ubi kapal. Ya, apa dia? Motor. Dia motor ramai. Ini tetra lempeng. Okay, kita try lempeng pisang dia pula. Oh, panas. Tok suami kudu. Nice. Jadi, lempeng pisang. Okay. Kita baru lepas rumah. Perlu Pak. Pukul 12 tengah hari. Okay. So kita akan check out pukul 1 sekejap lagi ataupun pukul 2. So jom kita nak berendam dekat sungai jap. Lepas tu baru kita check out. Okay. So jumpa sekejap lagi. Ni Kami tak ramai, tapi kami sentiasa ada. Inilah cerita kami. Terima kasih kepada yang menonton sehingga habis. Sehingga berjumpa. Video akan datang.